Origami rubah. Mula-mula, lipat nombor 1 ke nombor 2. Kemudian, buka balik. Kemudian lipat nombor 3 ke nombor 4. Kemudian buka balik agar ia meninggalkan bekas. Kemudian lipat nombor 5 ke nombor 6. Kemudian buka balik. Dan terakhir sekali lipat nombor 7 ke nombor 8. Okey, pegang nombor 7 dan nombor 8, lipat bersama, kemudian pegang nombor 5 dan lipat bersama ke nombor sebelumnya, dan ambil nombor 9 dan lipat ke nombor yang sebelumnya. Kemudian kita akan mendapat bentuk segitiga. Kemaskan. Kemudian kita lipatkan nombor 9 ke nombor 10. Ikut garisan. Dan terakhir sekali lipat nombor 12 ke nombor 11. Okey, ikan kita menjadi. Ambil pen dan lukis rupa ikan mengikut kehendak kita sendiri.